Okay, tuan-tuan nak beritahu, rezeki ni, bila sebut rezeki ni bukan sekadar nampak pitih sajalah. Duit ada pitih. Orang Kelantan kita panggil pitih. Ada pitih. Bukan nampak pitih, bukan nampak duit saja, tuan-tuan semua. Tentang rezeki ni. Ya, orang kita ada setengah orang kita, bila sebut rezeki, dia nampak otak dia nampak duit, nampak fulus saja, tuan-tuan. Tapi sebenarnya rezeki ni semua luas. Rezeki ni meliputi kesihatan, kita sihat dan semua, kita tak sakit, isteri kita tak sakit, anak kita tak sakit, suami kita tak sakit, mak kita tak sakit, semua sihat walafiat. Itulah rezeki juga dan semua. Masa kita ada masa pagi ni, tuan-tuan nak dengar borak-borak ustaz, ada masa itu rezeki juga dan semua. Selama ni aku tak pernah dengar pun ada pagi ni ada program dalam channel Waktu Solat Malaysia ni ada, tapi aku tak tahu. Selama ni aku tak tahu, tapi sekarang ni aku tahu. Itu adalah satu rezeki yang Allah Ta'ala kurnia pada kita, Allah kurnia pada kita, dan kita ada masa untuk nak dengar borak-borak pagi ni, insya-Allah.